Hari ini saya nak buat satu resipi yang ringkas, kambing Kashmiri, dan saya masukkan bawang putih dengan halia, bawang merah dikisar, akar ketumbar, okey sini, bunga lawang, buah pelaga dengan bunga cengkeh. Kita bagi 4 sekawan. Okey sini. Rebus siap-siap, tapi air dia kita jangan buang, air kambing ni, air rebusan kambing ni. Jadi saya masukkan kambing ke sini. So air rebusan kambing, masuk ke sini. Kat air rebusan kambing masuk sikit-sikit dulu, jangan masuk banyak-banyak, sebab kita nak dia punya sos tu pekat, bukan cair, bukan gulai tau. Saya masukkan serbuk rempah kari, serbuk jintan manis, serbuk ketumbar. Okey. Dan kita just kacau je. Tambahkan air, kita bagi sampai pecah minyak, sampai apa ni, rempah-rempah. Tambah sikit lagi lamb stock, air rebusan kambing. Api tak boleh kuat ni, kita nak simmer macam ni je. Tengok ni, sini. Dan saya masukkan tomato. Masukkan tomato, perasa ayam, garam, Melaka. Okey. Saya masukkan sos cili 1, 2, 3, 4. Dan saya masukkan sos tomato 1, 2, pudina, susu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni, yang dikatakan pecah minyak, nampak tu? Nampak dia dah naik. Saya masukkan lemon juice. Okey. Kemudian saya masukkan sedikit kicap manis. Okey. Dan kita kacau. Bawang goreng. Okey. Masukkan bawang goreng. Kemudian saya masukkan ubi kentang. So ubi kentang pun dah direbus. Rasa semua.